Boleh ubah rawak selanjar X bertaburan secara normal dengan min 0.75 dan sisihan piawai sigma. So X bertabur normal 0.75 variance. So kebangkalian X lebih besar daripada 0.69 ialah 0.5178. So Z lebih besar daripada 0.69 tolak 0.75 bahagi dengan sigma ialah 0.5178. Okey, lebih besar daripada per sigma. So 0.69 tolak 0.75 ialah negatif 0.06. So di sini lebih besar. So kita ada besar-besar. Okay. So dia adalah negatif value. Okay. Sini 0.5178 1 tolak 0.5178 ialah 4822. 4822. So 4822. Okay. So 22. 40 tolak 22 itu 18. So 16, 18 macam ni lah. Okay. So dia adalah 0.044. Okay. So di sini kita ada kita tahu bahawa kebangkalian bahawa Z lebih besar daripada negatif 0.04 ialah 0.5178. So kita bandingkan dua ini. Dan dia akan jadi negatif 0.06 per sigma sama dengan negatif 0.044. So sigma ialah negatif 0.06 bagi negatif 0.044. Okay. 0.06 bagi 0.044. So sigma dia ialah 1.364. Okay. Okay. So ini mungkin kita boleh tulis negatif 0.045. So sigma akan jadi ini ialah 45. So sigma ialah 1.3333. Okay. So jawapan yang diberi dalam buku teks ialah inilah. Tolak 18. So 18 itu 16 pun boleh, 20 pun boleh. Ya. Okay.